Sikit sangat daripada mereka ni mati kerana peluru musuh. Mereka mati kerana bermacam benda yang ada atas gunung tu. Dan kat sini terselit juga cerita sedih pasal seorang gadis yang saban tahun panjat gunung untuk cari abang dia yang hilang. Abang dia Kapten Bernie ni bukan kecil punya anak. Dia yang lead pasukan lawan pi puncak paling tinggi sekali. Dunia kena tunggu hampir 100 tahun dengan peralatan moden semua ni baru boleh tiru kerja gila macam Bernie buat. Mereka bertahan di puncak tu 3 jam sambil kena hujan merayap tentera Austria gerbang-gerbang. Anak buah Bernie ni sampai terkambih 10 orang waktu tu. Dia sendiri pi korek bawa keluar mereka. Sebelum Bernie pula terjatuh dalam bongkah ais yang merekah yang berpuluh meter dalam. Adik perempuan dia tak peduli suhu negatif 40 ke, beratus ribu nyawa gunung ni ambil dah ke. Yang dia tahu, dia nak abang dia. Benda yang adik dia tak tahu, gunung ni hidup. Bongkah glasier tu dia bergerak tau. Walaupun dia boleh trace dekat mana tempat last Kapten Bernie. Gunung tu dah bawa lari Bernie pergi tempat lain. 2012, berpuluh tahun lepas tu, pegunungan yang keras ni mula mengalah. Glasier mencair dan melepaskan 2 tawanan dia. Kedua-duanya askar Austria, lengkap uniform dan tak terusik. Kapten Bernie tetap tak jumpa juga sampai hari ni. Jadi kerajaan Itali abadikan nama dia di satu camp istirahat atas gunung tu, Refugio Capitano Bernie. Jadi kalau lepas dengar cerita ni rasa macam tak sedap badan kalau nak pergi sana, Roger saya.